Ada satu cutout yang ni akan masuk live dan dia akan ada satu kotak hitam ni neutral link. Ramai yang tanya saya apa dia maksud bekalan TMB satu fasa ataupun single phase dan 3 fasa ataupun 3 phase, dan bila masa yang sesuai untuk upgrade daripada bekalan TMB yang single phase kepada 3 phase. Okey, jom saya terang dekat tuan-tuan supaya tuan-tuan tidak keliru dan tidak akan ditipu dah selepas ni. Ni contoh, kalau tuan-tuan boleh tengok dekat rumah tuan-tuan sendiri. Okey, untuk bekalan TMB yang satu fasa ataupun single phase, daripada kabel servis TMB dia akan ada satu cutout yang ni akan masuk live dan dia akan ada satu kotak hitam ni neutral link. Okay, jadi hanya 2 kabel saja yang akan masuk ke meter dan 2 kabel lagi dia keluar terus pergi ke DB. Untuk bekalan 3 phase, tuan-tuan boleh tengok dekat rumah sendiri. Daripada kabel servis TMB, okay, dia akan ada 3 biji cutout ni, iaitu satu untuk red, satu untuk yellow dan satu untuk blue, dan satu neutral link. Maknanya akan ada 4 kabel akan masuk ke meter, red, yellow, blue, neutral, dan 4 kabel lagi akan keluar terus pergi ke DB. Ini meter TMB satu fasa. Ini meter TMB 3 fasa. Okey, untuk setiap meter dia memang kena ada cutout dengan neutral link. Okey, kalau untuk single phase dia ada satu ialah cutout kan, dan ada satu neutral link. Maknanya TMB akan supply untuk rumah baru biasanya dia akan bagi 32A, dan kalau bila dah lama rumah dah tambah macam-macam barang elektrik, cutout tu putus, kita boleh mohon dengan TMB untuk upgrade, dia tambah cutout kepada saiz 63A. Tapi masih lagi boleh pakai single phase kalau bekalan tidak sampai ataupun tidak lebih daripada 63A. Okey, biasanya kalau customer tanya saya, bila saya suggest untuk upgrade kepada 3 phase punya meter, bila penggunaan sentiasa 50A dan ke atas semua, ataupun dah 55A. Waktu tu baru saya suggest untuk customer upgrade meter daripada single phase kepada 3 phase. Okey, buat apa kalau penggunaan baru 30A, okay, 40A baru, tuan-tuan nak bazir duit nak pergi upgrade kepada 3 phase. Sebenarnya TMB bagi maksimum 63A. Jadi daripada tuan-tuan nak bazir duit upgrade dekat 3 phase, better tuan tambah baik sistem elektrik ataupun upgrade sistem elektrik ataupun upgrade peralatan elektrik yang lama tukar kepada yang baru. Better duit tu buat kerja-kerja macam tu daripada tuan pergi bazir duit upgrade kepada meter 3 phase. Dia tak ada kaitan dengan kalau upgrade kepada 3 phase bil lebih jimat. Tak ada tuan-tuan. Itu adalah satu fakta yang tidak betul. Jadi harap tuan-tuan dapat faham dengan apa yang saya ceritakan ni. Bila masa yang sesuai untuk upgrade daripada single phase ke 3 phase, bila penggunaan sepanjang masa lebih daripada 50A ataupun lebih daripada 55A, baru sesuai untuk upgrade ke 3 phase. Kalau penggunaan baru 30 ataupun 40, better guna single phase saja. Sebab 3 phase ni dia kena buat balancing, lepas tu dia kena susun dia punya ni supaya dia sama rata setiap phase ni. Kalau contoh 30A, dia kena ada 10, 10, 10. Saya nak tambah satu lagi tuan-tuan. Bila masa yang sesuai ataupun patut upgrade daripada meter single phase kepada 3 phase, selain daripada bekalan ni dah tinggi 50A ataupun 55A, satu lagi, bila ada load ataupun beban ataupun peralatan elektrik yang perlu menggunakan supply dia 3 phase, jadi memang kena upgrade meter lah untuk kita bagi supply kepada load ataupun beban ataupun barang elektrik yang 3 phase, baru dia boleh running. Kalau tidak, dia tak boleh running dengan bekalan single phase lah. Okey, untuk tuan-tuan lebih jelas, okey, cutout ni satu kan. Okey, dia akan sama ada 32A ataupun 63A punya ni untuk satu cutout TMB akan supply. Okay, kalau contoh ada 3 cutout untuk 3 phase, dia akan 3 kali ni 32, contoh yang 32, maknanya TMB boleh supply ataupun dia boleh guna untuk rumah ni sampai 90A ataupun 63.
dia boleh pakai sampai 180 ampere tuan-tuan untuk 3 phase. Tapi untuk single phase maksimum boleh pakai sehingga 63 ampere lah. Saya ada satu cerita nak share dekat tuan-tuan lah. Apa ni, ada student Madiak Academy, dia betul lah baru buat kerja elektrik ya. Tapi bila dia belajar dengan Madiak Academy, kita akan terangkan satu persatu tuan-tuan, seperti yang saya terang dekat video ni, dan lebih banyak lagi lah. Okey, lepas tu bila dia ada satu job, dia ada masalah macam ni lah. Apabila dia pergi rumah customer tu, dia tengok dekat cutout tu pakai fuse 32 ampere lah. Jadi bila dia call kontraktor TMB ni, kontraktor TMB tu kata ni kalau bila fuse 32 ampere ni putus, perlu upgrade ke sistem bekalan 3 phase. Jadi dia tanya saya. Jadi bila dia tanya saya jawab betul lah, takkan saya nak tipu dia pula kan. Saya kata tak perlu upgrade kepada 3 phase, tukar dulu fuse yang 63 ampere. Kalau bekalan dia lebih pada 50 ampere ataupun penggunaan dia lebih 55 ampere, barulah kita saja untuk upgrade kepada 3 phase. Macam tu. Jadi dia bergaduh jugalah dengan kontraktor TMB tu. Jadi bila dia cakap dia belajar dengan Madiak Engineering, terus kontraktor TMB tu kata tak apa-apa, nanti saya betulkan balik. Sepatutnya kontraktor TMB tu dia mesti claim dulu berapa penggunaan load ataupun beban keseluruhan untuk rumah tu dalam masa serentak. Barulah kita boleh buat cadangan kepada pihak owner rumah kan. Jadi yang mana tuan-tuan tak nak kena tipu, boleh kontak Madiak Engineering untuk jadi sebagai konsultan sebelum tuan buat apa-apa kerja berkaitan elektrik dekat rumah tuan-tuan. InsyaAllah kita cuba bantu dan kita akan orang kata konsult apa yang sepatutnya tuan-tuan buat dekat rumah tuan-tuan. Alright. Jadi sebenarnya tuan-tuan, dalam kita buat kerja ni, saya nak pesan lah ke abang-abang kontraktor TMB ni, kalau tuan-tuan nak dapat job ke ataupun nak dapat kerja tu, janganlah buat kerja tak jujur kan. Cerita betul dekat customer. Kalau customer tu betul-betul nak upgrade ke 3 phase, tak ada masalah. Ni kita tak cerita betul, tapi kita tipu pula customer kata perlu upgrade ke 3 phase. Jadi saya rasa benda ni patut diperbetulkan lah, fakta-fakta macam ni kan. Jadi saya harap benda ni tuan-tuan tidak akan kena tipu lagi, dan tuan-tuan faham apa itu bekalan satu fasa dan bekalan 3 fasa daripada TMB. Jangan lupa untuk follow dan subscribe Madiak Engineering untuk dapatkan info-info elektrik lebih banyak. Madiak Engineering, work with pride as professional.